Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UiTM di hatiku. Saya Profesor Madya, Insinyur Dr. Nur Ashidah binti Salim, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar, Fakulti Kejuruteraan Elektrik akan memberi panduan ringkas penerangan kepada para pelajar berkenaan proses pembukaan akaun ASNB bagi program Celik Madani kepada para pelajar Ijazah Sarjana Muda Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Okay. Sebelum saya mulakan dengan proses pembukaan akaun My ASNB, di sini saya ingin menjelaskan berkenaan dengan inisiatif program Celik Madani ini, yang mana program ini telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 22 Ogos 2024, yang mana program Celik Madani ini telah diperluaskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT kepada semua universiti awam dan menjadi KPI kepada Naib Chancellor University. Objektif utama program Celik Madani ini adalah untuk menggalakkan literasi keuangan dan tabiat melabur dari usia muda. Okay. Insentif kepada para pelajar yang menyertai program Celik Madani ini adalah pelajar akan menerima ringgit Malaysia 50 pelaburan permulaan secara percuma. Bagi Bumiputera, RM50 ini akan dikreditkan ke dalam akaun ASB, manakala untuk pelajar bukan Bumiputera, RM50 tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun ASM. Syarat utama untuk program Celik Madani ini adalah untuk pelajar Ijazah Sarjana Muda sepenuh masa, baharu ataupun lama, dan nilai RM50 ini akan dikunci selama 5 tahun. Okay, tujuan taklimat hari ini adalah untuk menerangkan kepada para pelajar cara-cara untuk mengaktifkan atau mendaftar akaun My ASNB. Okay, izinkan saya berkongsi paparan ini. Okay, langkah-langkah pembukaan akaun ASNB untuk pelajar. Terdapat dua kategori di sini, iaitu kategori A dan juga kategori B. Kategori A adalah bagi pelajar yang belum mempunyai akaun ASNB, iaitu pelabur baharu. Okay, pelajar-pelajar diminta untuk bertanya kepada ibu bapa sama ada pelajar-pelajar telah ada akaun ASNB ataupun tidak. Sekiranya pelajar-pelajar belum ada akaun ASNB, okay, pelajar-pelajar jatuh di dalam kategori A. Okay, untuk kategori A, pelajar-pelajar perlu mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, muat turun aplikasi My ASNB. Okay, aplikasi My ASNB ni boleh didapati daripada Apple App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Ataupun pelajar boleh scan QR code yang tertera sekarang ini untuk mendapatkan aplikasi My ASNB. Okay, pelajar-pelajar perlu memuat turun aplikasi ini di dalam handphone masing-masing. Langkah kedua adalah untuk buka akaun. Buka aplikasi My ASNB dan klik pada butang buka akaun. Langkah ketiga, pelajar perlu mengisikan maklumat diri. Masukkan nombor telefon, alamat email dan lengkapkan profil peribadi, iaitu nama, nombor kad pengenalan dan lain-lain. Sila pastikan alamat email dan juga nombor telefon adalah nombor telefon dan alamat email yang valid yang boleh dihubungi. Okay. Langkah keempat adalah untuk masukkan kod rujukan penting. Para pelajar diminta untuk fokus di sini. Semasa mendaftar, pastikan para pelajar memasukkan kod rujukan Celik Madani. Okay. Celik Madani, Madani huruf besar semua.
Okay, so ini adalah sebagai kod rujukan penting di dalam MyASNB masing-masing. Okay, so sila pastikan ejaan celik Madani ini betul, di mana C huruf besar dan perkataan Madani semuanya berhuruf besar. Langkah kelima adalah untuk pengesahan identiti. Ambil gambar hadapan dan belakang MyCard pelajar-pelajar serta tangkap gambar swafoto iaitu gambar selfie dengan jelas di dalam MyASNB apps. Okay, kemudian pelajar-pelajar diminta untuk tunggu pengesahan yang mana akaun akan disahkan dalam tempoh 24 jam. Setelah disahkan, log masuk dan kenal pasti 12 digit nombor akaun ASNB iaitu UHID number. Okay, itu adalah 6 steps ataupun 6 langkah-langkah bagi pelajar-pelajar di kategori A iaitu pelajar-pelajar yang belum pernah ada akaun ASNB. Okay, bagi kategori B adalah bagi pelajar yang telah mempunyai akaun ASNB iaitu pelabur yang sedia ada. Okay, so pertama pelajar-pelajar dikehendaki untuk log masuk ke aplikasi MyASNB sedia ada. So bagi yang belum ada aplikasi MyASNB, pelajar-pelajar perlu muat turun jugalah aplikasi MyASNB ni ke dalam telefon masing-masing. Kedua, kemaskini maklumat. Pergi ke bahagian profil dan kemaskini maklumat peribadi anda. Email, nombor telefon dan sebagainya. Yang langkah ketiga adalah untuk kenal pasti UHID. Okay, dapatkan 12 digit nombor akaun ASNB iaitu UHID yang tertera pada paparan profil aplikasi masing-masing. Okay, so gambar rajah ni adalah gambar rajah aplikasi MyASNB. So pelajar yang ingin mengemaskini butiran masing-masing perlu klik pada ikon ini. Okay, dan pelajar boleh kemaskini profil masing-masing. Di sebelah kanan, pelajar boleh dapatkan nombor UHID, 12 digit nombor akaun ASNB. Okay, so para pelajar diminta untuk salin ataupun simpan nombor UHID ini. Seterusnya, langkah terakhir iaitu langkah yang paling penting, semua para pelajar perlu mengemaskini data MyASNB di portal university iaitu di portal UiTM. Okay, selepas nombor UHID ataupun nombor akaun ASNB diperolehi, pelajar wajib mendaftarkannya di portal universiti untuk pihak institusi ataupun pihak universiti memproses insentif RM50 yang saya bagi tahu di awal taklimat tadi. Okay, pertama, pelajar dikehendaki untuk log masuk ke portal My Student. Okay, pergi ke menu pendapatan dan penaja. Okay, so kalau tengok di belah kiri portal ni, okay, pergi ataupun klik pada pendapatan dan penaja. Dan isikan nombor UHID ASNB yang pelajar-pelajar salin ataupun simpan tadi. Okay, nombor 3, sila pastikan pengemaskinian nombor UHID ASNB ini dilakukan sebelum 30 April 2026. Okay, maksudnya pelajar-pelajar dikehendaki untuk update ataupun kemaskini nombor UHID dalam My Student Portal masing-masing sebelum hujung bulan April ini. Okay, peringatan, kegagalan melaksanakan pembukaan akaun dan mengemaskini nombor UHID dalam tempoh yang ditetapkan boleh menyebabkan sekatan ke atas sistem portal pembelajaran dalam talian iaitu UFuture. So saya mohon semua para pelajar ijazah sarjana muda sama ada pelajar baharu maupun pelajar lama mohon untuk daftar ataupun download aplikasi MyASNB, dapatkan UHID number 12 digit, lepas tu kemaskini di dalam My Student Portal masing-masing di bawah menu pendapatan dan penaja. Okay, maklumat tambahan untuk pelajar.
Bagi pelajar yang di bawah umur 18 tahun, akaun tidak boleh dibuka melalui aplikasi MyASNB. Pelajar mesti hadir ke mana-mana cawangan ASNB atau ejen dengan ditemani oleh ibu, bapa ataupun penjaga beserta MyCard masing-masing. Yang kedua, penerimaan insentif. Kredit RM50 akan diproses dalam masa sehingga 30 hari. Maksimum 30 hari bekerja selepas pihak ASNB menerima senarai nama dan permohonan yang diserahkan oleh pihak universiti. So di sini pelajar-pelajar perlu update My Student Portal supaya pihak universiti dapat memberikan data kepada pihak ASNB. Okay, untuk pelajar yang lupa memasukkan kod rujukan iaitu referral code Celik Madani tadi, okay, pelajar boleh abaikan langkah ini dengan syarat nombor UHID mesti dikemaskini dalam portal My Student untuk memudahkan pihak universiti memproses data pelajar. Okay, so itu sahaja taklimat berkenaan dengan program Celik Madani yang pelajar-pelajar wajib ambil perhatian dan wajib untuk kemaskini. Sebarang pertanyaan, sebarang permasalahan berkaitan dengan program Celik Madani ini, pelajar-pelajar boleh terus datang ke pejabat HEP FKE di Aras 9 Menara 2. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.